Pertubuhan Peladang Kawasan Chenor adalah sebuah organisasi yang menjadi pemangkin serta penggerak kemajuan komuniti setempat. PPK Chenor ditubuhkan pada 14 Disember 2007 dan beroperasi di daerah Maran Pahang. Kini, PPK Chenor terdiri daripada 28 unit peladang dengan keahlian seramai 2,296 orang. Berlandaskan semangat kerjasama, PPK Chenor sentiasa komited meningkatkan produktiviti daya saing dan taraf hidup ahli dengan menyediakan pelbagai kemudahan termasuk penjagaan input pertanian yang membekalkan baja, bengih, racun serta keperluan pertanian yang berkualiti kepada ahli peladang. Sebagai sebahagian daripada usaha mempelbagaikan sumber pendapatan dan memperkukuhkan aktiviti ekonomi pertanian, Pertubuhan Peladang Kawasan Chenor turut melaksanakan projek tanaman terung fertigasi secara usahawan. Dalam usaha memperkasakan sektor pertanian dan meningkatkan kecekapan operasi ladang, PPK Chenor juga menyediakan perkhidmatan kejenteraan pertanian untuk ahli peladang dan komuniti setempat. Pertubuhan Peladang Kawasan Chenor turut melaksanakan projek tanaman kelapa sawit bagi memastikan pengurusan ladang yang sistematik, merangkumi aktiviti penyelenggaraan tanaman, pembajaan, kawalan perosak serta pengurusan hasil bagi memastikan produktiviti ladang sawit berada pada tahap optimum. Dengan pengurusan yang cekap, perancangan strategik dan sokongan berterusan, PPK Chenor terus memperkukuhkan peranannya sebagai peneraju pembangunan pertanian setempat. Bantuan kerajaan iaitu Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan SBPKP merupakan salah satu perkhidmatan utama yang dilaksanakan oleh PPK Chenor bagi membantu pesawah yang layak memperoleh bekalan baja bersubsidi daripada kerajaan. PPK Chenor bertanggungjawab mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengedaran baja mengikut jadual yang ditetapkan, memastikan bekalan disalurkan secara teratur, telus dan tepat pada masanya. Perkhidmatan ini membantu pesawah mendapatkan input pertanian yang mencukupi untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti pengeluaran padi, sekaligus menyokong agenda keterjaminan makanan negara. PPK Chenor turut memainkan peranan penting dalam melaksanakan aktiviti sosial serta program kemasyarakatan untuk sentiasa memperkukuhkan hubungan baik di antara ahli peladang. Kursus pertanian dan bantuan dihulurkan untuk memastikan kebajikan ahli sentiasa diberi perhatian, khususnya ketika menghadapi saat-saat sukar. PPK Chenor turut terlibat dalam pelaksanaan program jualan agro madani yang merupakan sebuah inisiatif dan peluang kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan barangan keperluan harian dan hasil pertanian pada harga yang berpatutan. Bersama ahli peladang, Pertubuhan Peladang Kawasan Chenor akan terus komited menjadi rakan strategik yang sentiasa menyokong kemajuan sektor pertanian. Dengan semangat kerjasama, inovasi dan iltizam yang tinggi, kita akan terus memperkasa produktiviti, meningkatkan pendapatan serta membina masa depan yang lebih mampan untuk seluruh warga peladang. Kejayaan pertubuhan adalah hasil daripada kepercayaan dan sokongan setiap ahli